Bertemu lagi kita untuk smartphone terbaik raya dan kali ni kategori untuk di bawah harga RM400. Sebelum anda beli untuk harga bawah RM400 ni, anda perlu tahulah smartphone ni dia tak adalah boleh buat kerja-kerja yang berat. Kalau main game pun grafik yang rendah sekali. Kemudian kalau nak beli, at least storan dia 128GB dan at least bateri dia 5000 mAh. Kalau yang 4000, 3000 tu itu memang dah lama punya stok. Jadi saya senaraikan dekat anda 4 smartphone terbaik untuk harga bawah RM400. Jadi raya kali ni kita mula dengan Redmi A5. Inilah sebuah smartphone yang solid saya boleh kata. Saiz skrin dia besar 6.88 inci jenis IPS LCD dengan 120Hz refresh rate. Chipset dia Unisoc T7250. Tapi sebelum tu saya nak beritahu dekat anda, untuk prosesor ni anda tak perlu cari yang power pun sebab harga 400 ke bawah ni memang tak ada yang powerful pun. Anda mungkin akan jumpa Unisoc, MediaTek kan, Snapdragon memang susah lah. Kalau ada pun Snapdragon yang lama-lama yang mana bagi saya dia tak berbaloi sangat pun. Smartphone ni ada bateri yang besar tau, 5200 mAh dengan charging 18W dekat sini. Bagi saya dah ngam dah kat sini. Skrin dia besar kat sini, refresh rate dia tinggi kat sini, bateri dia not bad kat sini. Dia bagi juga 18W fast charging. Dan kali ni juga mereka gunakan HyperOS, bukan MIUI yang lama tu. Jadi bila anda pakai tu anda akan rasa lebih lancar lah dekat sini kan, berbanding kalau anda guna MIUI yang banyak lag dan juga banyak iklan. Smartphone kedua yang saya boleh sarankan dekat anda ialah smartphone yang mana dia nampak ranggi dekat sini, iaitu Nubia Music 2. Smartphone ni dia pelik sikit tau. Okay, first kali skrin dia tak besar sangat, 6.6 inci je, just sedap untuk pegang dekat anda punya tangan. Storan dia ialah 128GB dekat sini. Kamera utama dia 50MP. Tapi kalau tanya saya, 50MP ke 12MP ke untuk bawah harga 400 ni, dia tak bermakna sangat pun. Bateri dia 5000 mAh dan dia ada charging 10W. Just standard je kat sini. Cuma satu benda saya tak minat iaitu OS dia. OS dia agak laggy sedikit lah. Kepada anda yang pernah cuba mungkin anda tahulah macam mana OS dia tu. Tapi sesuatu yang unik kat sini ialah tentang fungsi audio dia dan juga speaker yang ada dekat sini. Dia masih lagi ada bicu audio 3.5mm ni yang anda boleh connect dengan earphone anda. Kemudian dia punya speaker tu yang paling best, yang mana dia ada kelantangan sehingga 600% dan dia ada lampu LED. Jarang nak dapat harga yang murah dengan nampak fancy sekaligus. Tapi katalah anda tak nak skrin yang besar sangat, anda tak nak yang fancy sangat, anda nak yang sedang-sedang je untuk harga bawah 400 ni, iaitu saya boleh sarankan Honor Play 10. Yang ini dia solid sikit sebab dia gunakan chipset Helio G81. Iaitu yang saya rasa macam wow, ini chipset yang lama tapi dia memang orang kata relevan lah untuk smartphone. Kamera dia 13MP je, bateri dia 5000 mAh saja dan dia punya charging 10W saja. Memang standard dengan smartphone yang lain, cuma skrin dia ni. Skrin dia bersaiz 6.74 inci jenis TFT LCD. Jadi dia ialah biasa lah kat sini, bukannya jenis IPS. Tapi still dia ada 90Hz refresh rate. Kalau anda pernah guna Honor dan nak paling murah sekali untuk kegunaan asas, yang ini memang saya boleh sarankan. Dan apa yang paling saya suka tentang smartphone ni ialah dia ada penerapan IP52, yang mana kalau kena percikan air yang simple-simple sikit-sikit ataupun kena debu tu, tak adalah anda risau sangat. Selalunya phone-phone harga bawah 400 ni kadang-kadang kena air sikit pun dah start risau kan, sebab dia tak ada sebarang penerapan. Itu satu hal. Dan satu lagi ialah kadang-kadang kalau jatuh sikit ke apa kan, dia mula ada lubang dan sebagainya, mana membuatkan smartphone tu cepat rosak. Yang terakhir saya boleh sarankan dekat anda yang mana anda tak nak fancy sangat, anda tak nak skrin yang besar sangat, anda nak yang ngam-ngam kecil molek je kat sini, iaitu Nubia A56. Dia gunakan Unisoc T606 dengan skrin bersaiz 6.56 inci jenis IPS LCD. Benda lain semua standard dengan charging 10W yang standard kan, 5000 mAh bateri dia yang standard kat sini. Dia tak ada benda-benda yang pelik. Kamera pun 13MP je kat sini. Cuma apa yang menarik sangat, untuk tahu anda, ini ialah smartphone yang agak baru jugalah kan, dan harga dia kadang-kadang anda boleh dapat sekitar 299 macam tu je. Sebab bagi saya smartphone ni smartphone yang paling murah dalam list saya. Cuma saya tak pasti stok dia masih banyak ataupun tidak kan. Sebab kebarangkalian untuk harga bawah 400 ni orang guna untuk buat call, untuk WhatsApp yang ringan, selalunya bagi kat anak-anak yang baru masuk asrama ke kan, tak nak bagi dia main game sangat, ataupun untuk bagi kat orang-orang tua dekat kampung sana. At least boleh video call kan, boleh nampak muka biasa-biasa tu cukup lah kot. Pendapat anda macam mana pula? Ada tak senarai smartphone anda sendiri bawah harga 400 yang anda rasa berbaloi?
nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Dan macam biasa, jumpa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.